Gelam ini Malaysia, jatuh ke neraka dunia guys, menangis-nangis. Lu bayangin ya ketika Okey, Benix dia nak membandingkan kualiti minyak sawit Indon dengan Malaysia lah. Aduh. Dia kata apa? Dia kata minyak sawit dia kompetitif, harga murah, bla 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 dan sebagainya. Korang tengoklah video dia tu kan. Inilah aku nak bagi tahu kau lah. Okey, dari segi kualiti minyak sawit mentah ataupun CPO, ramai pembeli antarabangsa menganggap minyak sawit Malaysia lebih konsisten dari segi standard kualiti, terutamanya dalam aspek pemprosesan dan pengurusan ladang. Ini kerana Malaysia, negara kita mempunyai sistem persijilan seperti MSPO ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil yang ditetapkan secara nasional dan melibatkan penekanan kepada amalan lestari dan kawalan risiko sepanjang rantaian produk. Okey. Dan juga beberapa laporan daripada pihak tertentu juga menyatakan bahawa kualiti sawit Malaysia dianggap lebih baik berbanding Indonesia. Walaupun dari perspektif pembeli utama, ia mungkin tidak menunjukkan perbezaan yang jelas apabila harga dan syarat dagangan diambil kira. Okey, sementara standard Indonesia ataupun ISPO berbeza dari MSPO dan sering dianggap kurang ketat dalam beberapa aspek keberlanjutan atau amalan ladang. Contohnya pengurusan alam sekitar, kualiti minyak tersebut dan sebagainya lah. Walaupun pengeluar besar juga telah banyak beralih kepada pensijilan tersendiri. Okey, mereka ni dia tidak ada sijil yang bersepadu macam MSPO yang kita amalkan. Mereka disebabkan syarikat-syarikat sawit yang berada di Indonesia yang melambung ni, termasuk dari Singapura, Malaysia sendiri, dia tak nak percaya kepada ISPO. So jadi dia membuat sijil kualiti mereka sendiri. Dia keluarkan sijil kualiti mereka sendirilah. Dan juga faktor lain seperti penggunaan benih, amalan ladang moden dan produktiviti per hektar juga cenderung menyokong hasil serta mutu minyak sawit Malaysia lebih stabil walaupun Indonesia memiliki kawasan tanaman yang lebih besar. Okey, so jadi untuk pengetahuan korang, minyak sawit kita ni adalah minyak sawit premium. Indonesia punya minyak sawit pula adalah minyak sawit recehan. Minyak sawit yang kurang kualiti dia. Ini fakta. Okey? So jadi apabila Benis berkata yang kononnya Indonesia akan melambunglah dalam industri sawit dan sebagainya, Malaysia akan ketinggalan dan Malaysia akan menangis berdarah dan sebagainya, itu semua tu adalah seseorang yang busuk hati, yang dengki dan iri hati atas kemajuan sawit Malaysia. Kena ingat Malaysia pernah menjadi pengeluar sawit terbesar dunia dan ladang-ladang sawit di Indonesia, Malaysia yang mengajar cara untuk menanam, Malaysia yang mengajar teknologi-teknologi terkini untuk mendapatkan minyak yang berkualiti. Tetapi apakan daya, mereka ni tidak terima, mereka ni kerja cincai dan sebagainya, dan apa yang cuba Malaysia tunjuk ajar dan sebagainya ibarat mencurah air di daun keladi. Dan hasilnya minyak sawit mereka adalah minyak sawit yang kualiti rendah dan sebab tu mereka boleh jual dengan harga yang murah. Okey, pembeli antarabangsa dia ada dua pilihan. Konsumer ni ada dua pilihan. Kau nak yang premium, kau kena bayar harga lebih. Tapi kalau kau nak yang kualiti rendah, yang merisikokan kesihatan korang boleh pilih dengan harga yang murah, kau boleh import daripada Indonesia. So, jadi pilihan pembeli adalah berdasarkan kepada apa yang mereka nak. Kalau mereka nak yang murah, mereka dapat yang kualiti buruk daripada Indonesia. Kalau mereka nak yang kualiti tinggi, mereka kena bayar harga yang mahal lah. Baik untuk kesihatan. Dan aku percaya pasaran terbesar domestik, pasaran terbesar antarabangsa seperti US dan sebagainya itu, mereka akan pilih, negara-negara maju ni mereka akan pilih yang kualiti tinggi. Sebab apa? Sebab mereka kaya, duit mereka lebih tinggi. So jadi mereka tak ada hal pun. So jadi apa yang Bennett cakap ni hanya sekadar kata pun ibarat macam cap melan di siang hari. Okey, harap penerangan ringkas aku ni dapat memahami ataupun rakyat kita menjadi berfikir ataupun info yang bermanfaat untuk korang semua. Aku nak cakap ni tak berapa pandai sangat kan, tapi itulah apa yang Benix cakap ni, korang dengar boleh, percaya jangan lah. Dia ni lebih kepada cap melan di siang hari lah. Benix Nampak cerdik, padahal kau IQ 78 lebih teruk lagi. Sebab apa? Hati kau busuk. Kan? Asyik memperbandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Kenapa kau tak bandingkan Indonesia dengan Singapura? Yang negara yang kecil, yang tak ada apa pun sumber tetapi jauh lebih kaya daripada negara kau.
Eh? Jebeng. Be nice. Bye-bye. Assalamualaikum. Bodoh Benik sih. Memang bodoh.